Selepas kekalahan dalam final Europa League, Alejandro Garnacho tidak menyimpan rasa. Dia terus memberi satu kenyataan yang sangat-sangat lantang. Dia terus berkata, kita gagal musim ini. Kalau final, saya bermain setiap pusingan Europa League. Tapi apabila di peringkat akhir, saya cuma dapat bermain selama 20 minit. Ayat yang sangat pendek, tapi padat dengan rasa yang sangat-sangat kecewa. Dan hakikatnya hubungan antara Garnacho dan Man United dah mula renggang sejak bulan Januari lagi. Ketika itu, pasukan Napoli dan Chelsea pernah mencuba untuk membawa keluar pemain muda Argentina itu dari Man United, tapi tiada sebarang persetujuan dicapai. Tapi pada musim panas ini, cerita dia lain macam sikit. United terbuka untuk menjual Garnacho jika terdapat tawaran yang sangat-sangat sesuai. Dia boleh jadi antara nama besar yang akan keluar dan memberi ruang kepada pemain baru yang akan mengikut perancangan dan taktikal Ruben Amorim. Garnacho masih muda, masih berbakat dan banyak kelab memerhati situasi ini. Bakal menjadi satu yang sangat panas dalam minggu-minggu akan datang. Perhatikan Alejandro Garnacho. Old Trafford mungkin lagi bukan rumah beliau pada musim depan.